2 minggu lepas saya sudah bagi anda amaran, dan benda ini memang akan impact kehidupan anda. Tak kisahlah anda bekerja ataupun tidak bekerja, suami atau isteri, ibu atau ayah, anak-anak dan orang tua. Semua ni akan impact kehidupan anda. Dan apa yang anda rasai sebelum ini, anda tidak akan dapat rasai lagi. Sebab sekarang Perdana Menteri kita juga dah umumkan, kerajaan kekal komited untuk harga subsidi budi hanya mampu bertahan selama 2 bulan sahaja. Benda ini bukan impact Malaysia, satu dunia impact. Dan Malaysia hanya mampu bertahan 2 bulan sahaja. Ada negara lain yang mampu bertahan selama beberapa minggu sahaja. Dan sekarang anda ada masa 2 bulan daripada sekarang. Apa yang anda akan hadapi, harga barang tidak akan sama. Semua akan melonjak naik sebab semua barang terlibat dengan logistik, dan logistik perlukan minyak, dan minyak naik sangat-sangat tinggi, dan ini akan impact semua barang-barangannya yang anda beli. Tak kisah makanan, keperluan, barang dagangan, semua dan sebagainya. Dan apa yang anda boleh buat selama 2 bulan ni? So dengar video ini sampai habis, save dan share supaya lebih ramai dapat bersedia. Okey, anda ada masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan ni, apa yang anda boleh prepare? Yang pertama adalah dengan cara jimat. Reducekan expenses anda. Tapi anda kena faham, untuk reducekan expenses anda ada limit. Berapa maksimum expenses perbelanjaan isi rumah anda yang anda boleh kurangkan. Yang kedua adalah dengan cara naikkan lagi income anda. Dan naikkan income ni memerlukan skill, memerlukan ilmu dan memerlukan teknik. Jadi untuk naikkan income ni ada pelbagai cara korang boleh buat. Sama ada korang nak kerja part time, buat gig punya ekonomi, ataupun korang nak belajar ilmu untuk kembangkan capital anda, saving anda. Tapi ilmu ini memang sangat-sangat perlu belajar. So dekat sini korang boleh dapatkan e-learning from zero to crypto traders ataupun investor sesuai kepada yang masih baru lagi. Dan dunia sekarang dah berubah dengan dunia kripto sekarang yang penuh dipengaruhi oleh institution. Jadi anda kena kuasai rule 20, di mana dunia dah lain, cara anda buat duit dengan kripto pun dah lain. Jadi anda perlu tahu tentang rule 20. Lepas anda tahu tentang rule 20, anda kena belajar bagaimana anda nak kembangkan capital anda, tetapi dengan cara trading. Sebab dunia sekarang sangat-sangat bahaya untuk anda invest, sangat-sangat volatile, sangat-sangat geopolitical tension dia sangat-sangat unpredictable. Jadi the best way is trading saja. Tapi apabila market volatile, bila anda trading memang akan cantik. Jadi nak tahu cara nak trading, bagaimana cara nak trading untuk orang yang bekerja, korang boleh tengok e-learning cikgu. Alright, korang ambil lah masa sebanyak mana 2 bulan ni untuk anda belajar dan anda praktis sikit-sikit. At least bolehlah buat extra RM100, RM200, RM1000 sebulan. Yang penting anda boleh dapat extra income untuk cover kenaikan harga barang yang akan naik sangat-sangat tinggi. Okay, so kalau nak tahu, tengok kat link kat bio. Dan selamat belajar e-learning from zero to crypto traders dan investor.